Assalamualaikum, kami daripada Kumpulan 5. Hari ini kami akan membentangkan topik berkaitan etika periklanan dalam Islam. Sebagai pengenalan, periklanan adalah kandungan media massa yang digunakan untuk mempengaruhi corak tindakan penonton, pembaca, pendengar atau pengguna untuk mengambil tindakan berkaitan produk, perkhidmatan atau idea. Iklan juga boleh merangkumi teks, audio, video, fotografi dan rekaan grafik. Periklanan disalurkan melalui pelbagai medium seperti akhbar, majalah, siaran radio, televisyen, persembahan pentas, laman web, papan iklan, poster dan sebagainya. Etika periklanan dalam Islam adalah prinsip dan nilai yang diambil dari ajaran Islam, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang menjadi panduan dalam proses periklanan agar iklan tersebut jujur, benar, tidak menipu, tidak mengeksploitasi dan tidak mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah. Periklanan dalam Islam berasaskan konsep Al-Bayan yang menekankan penerangan lengkap tentang semua ciri dan sifat sesuatu produk atau perkhidmatan. Dengan itu, pengguna berhak untuk mendapatkan semua maklumat yang berkaitan dengan barangan atau perkhidmatan sebelum membuat pilihan berdasarkan maklumat yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk memastikan aktiviti iklan berlaku secara halal, adil dan berakhlak supaya ia membawa manfaat ekonomi tanpa menjejaskan agama, akhlak dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah terjemahan ayat Al-Quran yang boleh dijadikan rujukan sebagai garis panduan tentang bagaimana periklanan yang berlandaskan Islam seharusnya berfungsi. Kita ada 5 prinsip dan nilai yang perlu kita amalkan. Yang pertama, keadilan. Tidak memfitnah pesaing dan tidak menipu harga atau membuat diskaun palsu. Yang kedua, kejujuran. Iklan mesti menyatakan fakta sebenar, bukan berlebih-lebihan. Yang ketiga, kebaikan. Iklan perlu menyebarkan mesej yang positif seperti mengenai kebersihan, kejujuran atau tanggungjawab sosial. Seterusnya ialah menjaga maruah. Tidak menggunakan tubuh manusia serta memakai pakaian yang sopan. Akhir sekali ialah menjauhi unsur haram. Tidak dibenarkan mempromosikan arak, judi dan riba. Mari kita beralih kepada contoh iklan yang beretika dan contoh iklan yang tidak mematuhi etika. Ini merupakan contoh iklan yang mematuhi etika perniagaan, iaitu iklan daripada jenama Rempah Faiza. Iklan ini jelas menunjukkan bahawa produk yang sebenar dijual tanpa sebarang manipulasi visual. Gambar yang digunakan adalah tepat dan selari dengan produk yang diterima oleh pengguna. Selain itu, maklumat produk seperti jenis rempah, penjualan halal, kualiti bahan dipaparkan dengan jelas dan teliti, sekaligus meningkatkan kepercayaan pengguna. Yang paling penting, iklan ini tidak mengandungi unsur khawaran ataupun ketidakpastian serta tidak mengeksploitasikan emosi pengguna secara berlebihan. Pendekatan ini menjadikan iklan tersebut ringkas, beretika dan bertanggungjawab. Sebaliknya, kita dapat melihat contoh iklan yang tidak mengikuti etika perniagaan seperti yang dipaparkan di sini. Iklan ini mengandungi unsur penipuan apabila menjanjikan hasil yang terlalu drastik dalam tempoh masa yang singkat. Maklumat produk yang diberikan juga tidak jelas, tidak telus, menyebabkan pengguna sukar untuk menilai keselamatan serta keberkesanan produk tersebut. Selain itu, iklan ini juga menanam harapan palsu ataupun ikhrar pada pengguna seperti memutihkan dan memberi kesan seawal 7 hari. Di samping itu, ketiadaan bukti keselamatan ataupun konsep taib yang boleh membahayakan kesihatan, iaitu tiada logo halal yang ditunjukkan di dalam iklan tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahawa iklan tersebut lebih mementingkan keuntungan semata-mata tanpa mengambil kira tanggungjawab moral dan kesejahteraan pengguna. Dalam dunia digital hari ini, iklan ada di mana-mana. Namun, tidak semua iklan bersifat jujur dan beretika. Jadi, adakah anda tahu apa kesan iklan tidak beretika ini terutama kepada individu, masyarakat, agama dan juga ekonomi negara?
Iklan yang mengandungi maklumat serta info yang tidak benar akan menyebabkan pelanggan mengalami kerugian. Lebih membimbangkan, ia juga berisiko menjejaskan kesihatan dan akidah seseorang, terutama sekali apabila iklan tersebut secara tidak langsung mempromosikan sesuatu yang berunsurkan khurafat maupun syirik. Tanpa kita sedar, iklan tidak beretika seperti mempromosikan jualan blind box akhirnya membentuk budaya pembaziran apabila masyarakat mula menganggapnya sebagai suatu norma. Golongan rentan, terutama remaja yang juga dipengaruhi tekanan FOMO, fear of missing out, kian menjadi sasaran manipulasi sekaligus merosakkan akhlak kolektif mereka. Dalam konteks agama dan juga ekonomi pula, sebagai umat Islam, kita tahu bahawa amanah adalah asas kepada keberkatan suatu rezeki. Namun, apabila istilah agama ini disalahgunakan demi keuntungan, ia mampu meruntuhkan akidah sekaligus menjejaskan reputasi ekonomi Islam. Jadi sekarang dapat kita lihat bagaimana kesan-kesan ini memberi impak yang negatif dalam kehidupan kita secara langsung maupun tidak langsung. Iklan yang beretika bukanlah sekadar strategi pemasaran, tetapi ia merupakan tanggungjawab moral kita terhadap individu, masyarakat dan juga agama sendiri. Berfikirlah sebelum percaya, pilihlah kejujuran sebelum keuntungan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Iklan merupakan kunci kepada kejayaan dalam perniagaan. Ia merupakan salah satu faktor utama menarik pelanggan. Dalam dunia periklanan pada hari ini, persoalannya bukan sekadar bagaimana hendak menjual, tetapi bagaimana kita nak menjual dengan amanah dan berkat. Dalam Islam, setiap urusan jual beli adalah sebahagian daripada muamalah. Dan inilah peranan penting sebagai seorang pengiklan Muslim. Tanggungjawab pertama sebagai seorang pengiklan Muslim adalah menyampaikan maklumat yang benar berlandaskan prinsip as-siddiq, iaitu kejujuran serta amanah dalam muamalah. So, Islam amat menekankan prinsip ini. Kerana apa? Ia merupakan satu pegangan yang penting bagi meraih rezeki yang halal. Iklan yang mengandungi tadlis dan juga gharar bukan sahaja memanipulasi pengguna, namun demikian ia menghilangkan keberkatan rezeki tersebut. Yang kedua, pengiklan Muslim perlulah menjaga niat dan integriti. Niat dalam pengiklanan bukan sekadar keuntungan duniawi, tapi sebagai satu ibadah di mana kita mematuhi hukum Allah, mengelakkan dakwaan berlebihan, manipulasi emosi dan unsur gharar. Ketiga, sebagai seorang pengiklan Muslim, kita perlulah memastikan produk yang diiklankan adalah halalan thayyiban. Kerana apa? Kita bertanggungjawab dalam menyemak bahan, proses pembuatan dan juga sumber produk agar kita selari dengan maqasid syariah dan menjauhi hukum haram dan syubhat yang boleh memudaratkan masyarakat. Yang keempat, kita perlulah menghormati maruah manusia ataupun dipanggil hifzul ilm, di mana Islam memuliakan manusia dan melarang eksploitasi wanita dan juga kanak-kanak sebagai pemudah ataupun pelaris dalam perniagaan. Penyalahgunaan emosi dalam iklan, penggunaan visual dan bahasa mestilah menggunakan bahasa yang baik, mematuhi adab dan akhlak dalam Islam. Kerana apa? Kita bukan semata-mata berteraskan perniagaan tapi menunjukkan seorang Muslim yang terbaik. Berikut merupakan tanggungjawab kita sebagai seorang pengiklan Muslim. Kesimpulannya, pengiklan Muslim bukan sekadar menjual produk, tetapi memikul amanah, tanggungjawab moral dan ibadah. Kerana apa? Setiap iklan yang kita siarkan merupakan satu bentuk muamalah yang akan dipersoalkan di hari akhirat kelak. Secara rangkuman, pengiklanan bukan sekadar alat promosi, tetapi ia merupakan satu amanah yang memberi kesan kepada masyarakat. Iklan yang beretika bukan sahaja memiliki kepercayaan, malah memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, kita menjunjung prinsip kejujuran dan kebenaran sebagai asas pengiklanan. Iklan yang menipu atau hanya mengejar keuntungan dunia semata-mata bukan sahaja merugikan pengguna, malah menjejaskan keberkatan dan moral masyarakat. Sebagai penutup, Nabi Muhammad SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para Nabi, orang yang jujur dan orang yang syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh demikian, teruskanlah berbuat baik dan elakkan melakukan kejahatan. Sudahkah anda belajar? Sila komen.